Tapi ramainya bukan bodoh. Itu saya kata sepatutnya dedah tu 2023 tu. Masa tu dedah. Tapi kenapa Anwar tak berani dedah? Ada benda yang cuba disorokkan, tapi akhirnya pecah juga. Harapan saya korang sedia sebab pendedahan kali ini bukan biasa-biasa. Kira salah guna kuasa lah PMX. Dia macam ni untuk dia nak, okey, definisi salah guna kuasa adalah apabila ada satu undang-undang mengatakan dia ini limit dia melebihi limit dipanggil ultra vires, itu dikatakan salah guna kuasa. Tetapi kalau sekiranya tak ada limit, contohnya dalam isu RCI dia tak ada limit, bila nak dedah terpulang, maka itu bukan isu salah guna kuasa, itu adalah isu persepsi politik. Ada tak kemungkinan time lapse? Ya, betul. Ada tak kemungkinan time lapse? Maksud time lapse? Limitation of time tak ada. Untuk kriminal tak ada time lapse. Kecuali kontrak lah yang mana melibatkan kontrak tu ada. Tapi kalau untuk kriminal tak ada. Tak salah dari sisi undang-undang, tapi penyakau untung dapat banyak masa hapus bukti. Betul. Tapi, yalah, kita nak kata macam mana? Dia subhat. Ya, dia subhat. Tapi dia bukan bersubhat membuang bukti. Dia bersubhat dengan cara dia tidak mendedahkan. Saya bukan nak membela dia, tuan-tuan, tapi nak buat macam mana? Undang-undang adalah undang-undang lah. RCI siap zaman PM Ismail Baris. Betul. Dia siap bulan Ogos. So masa tu Ogos, September dah masuk pilihan raya. So tak sempat dia nak dedahkan. In fact, masa Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, mesyuarat pertama kabinet adalah tentang RCI. Dia buka dokumen RCI, tetapi tak dibincangkan pada waktu itu. Good question, Moncotos. Tak ada ke lembaga penilai sebelum beli aset? Ada. Tapi kalau lembaga penilai tu pun dah kau tim, kita nak kata macam mana? Kan? Kalau lembaga penilai tu pun yang kau tim, kita nak marah macam mana? Bukti susah nak dihapuskan sebab ada digital footprint dan money trail. Kita haraplah, tetapi Hazali, orang penjenayah ni dia bukan bodoh. Dia bukan bodoh, kan? Kita jangan assume dia bodoh. Mungkinlah ada yang bodoh tu macam Najib tu, dia terkena dengan dipanggil money trail dan digital footprint tu. Tapi ramainya bukan bodoh. Itu saya kata sepatutnya dedah tu 2023 tu, masa tu dedah. Tapi kenapa Anwar tak berani dedah? Tuan-tuan tahu tak kenapa PAS keluar dewan hari tu, tuan-tuan? Agak-agak kenapa? Kenapa dia keluar dewan? Tapi Menteri Agama cakap tidak dedah, takut pendeposit lari, risiko tinggi. Saya nak tanya tuan-tuan lah, dia dedah sekarang ni pendeposit lari tak? Apa beza dia dedah sekarang dengan dedah 4 tahun lepas? Itu je lah, kan? Dia kata, tapi sekarang sudah stabil. Namakan saya, apa satu benda di dalam tabung haji itu dah stabil yang you all tahu? You all mesti ada simpanan dalam tabung haji, kan? Tahu ke tak tahu? Macam mana ketua audit boleh bagi tabung haji bersih? Ni lagi menarik. Kita kena faham. Audit negara, dia melihat proses. Maksudnya cara you all bookkeeping. Dia bukan audit account. Okay? Bookkeeping. Maknanya you all punya cara you simpan, receipt, dokumen, semua cukup, dokumen cukup. Jadi audit akan kata, bagus. Itu maksud dia. Yang dibuat audit yang dibuat oleh oleh Ernst & Young pada tahun 2014 sampai 2018 menyatakan bahawa bagaimana tabung haji telah merubah definisi rosot nilai untuk menjadikan akaun itu untung. Itu dia panggil creative accounting. So yang itu audit negara tak tengok. Dia cuma tengok cukup, dokumen bercukup, catatan betul, and that's it. Dia bukan melihat sedetail itu. Sebab audit negara, dia bukan audit satu agensi je, dia seluruh agensi dan negeri dia audit. So biasanya dia akan pick and choose. Audit negara tak ambil kira amaran BNM? Tak. Tidak.
Amaran BNM dikeluarkan, seingat saya, pada tahun 2000 jap. Amaran BNM dikeluarkan kalau tak silap saya tahun 2014, 2015, 2016. Amaran daripada Bank Negara telah dikeluarkan pada penghujung 2015. Ya, betul. Tarikh surat itu dikeluarkan pada 2. Cuma, menjawab soalan ini, tabung haji tidak terikat di bawah Bank Negara. Itu argumen tabung haji. Dia kata kami tidak tertakluk di bawah Bank Negara. So Bank Negara nak sibuk-sibuk ni kenapa? Yang betul pun. Kan? Memang betul pun bahawa Bank Negara tidak mengikat. Dia bukan macam bank biasa. Bank-bank komersial apa semua tu di bawah Bank Negara. Tabung haji tak. Tapi dia boleh bagi warning je lah. Dia boleh bagi warning saja. Masa kita pergi syuting pulau tu, dia orang bedal duit tabung haji. Betul. Ini menarik. Adakah rosok nilai ini mempunyai banyak definisi? Dia bukan definisi tetapi bagaimana dipanggil dia bukan definisi. Saya nak cakap perkataan dia. Dia bukan definisi tapi bagaimana anda report. How do you report it? Contoh, saya bagi contoh. Ni contoh mudah tuan-tuan. Katalah saya beli remote ni pada harga RM10. So rosok nilai dia, katakanlah sekarang ini nilai dia setelah 5 tahun nilai dia adalah tinggal RM2, katakanlah. Alright. So dia ada 2 definisi. Adakah kita menilai pada tahun akaun itu dibuat, iaitu RM2, ataupun kita nilai pada tahun remote ini dibeli, iaitu RM10. So kalau digunakan kaedah tabung haji yang saya kata creative accounting tu, dinilaikan RM10. Tapi kalau kita guna standard international, dia akan menilaikan pada tarikh akaun tersebut dibuat, iaitu RM2. Faham ramai mengatakan PMX adalah hero untuk tabung haji, padahal PMX mengambil kesempatan dalam kesempitan. Dia tuan-tuan, saya nak bagi tahu sebenarnya ini ikhlas lah. Yang hero bagi tabung haji ini adalah Mujahid dengan Lim Guan Eng dan Mahathir lah pada waktu itu, atas cadangan juga daripada Rafizi Ramli. Tapi Rafizi ni masa tu dia tak duduk dalam kerajaan, so dia boleh cadang. Tapi the real hero bagi saya adalah pada waktu itu Mujahid, Lim Guan Eng dan juga Mahathir dan kabinet lah. Cuma apa cuma dia? Cuma masalahnya adalah diorang tak ada future plan. Lepas dia pindahkan aset yang bermasalah, aset toksik itu di dalam satu apa orang kata SPV, special purpose vehicle, dia orang tak ada plan lepas tu nak kena buat dengan aset itu. Kan? Jadi bila dia tak ada apa orang kata tak ada plan, jadi akhirnya sekarang itu yang bermasalah tu. Itu yang apa dipanggil sukuk tak boleh bayar. Saya nak komen Zizi kata susut nilai tu buah macam kita beli kereta 100k, 5 tahun nilai dia tinggal 50k. Betul. Itu susut nilai. Ini rosot nilai. Dia beza sikit yang kalau kereta, example saya tadi tu tak betul sebab benda ni dia punya susut nilai dia jatuh. Untuk rosot nilai, now bayangkan tanah. Tanah biasanya kalau kita beli tanah, harga dia akan naik, betul? Kebiasaan tanah biasanya akan naik. Tetapi dalam kes ini, tanah tu tak naik. Tanah tu turun, tuan-tuan. Tu faham maksud saya? Contoh satu tanah dia orang beli dekat tanah yang ada dekat Indonesia, kata silap. Tanah tu ada ladang, ada tanam sawit. So bila dia tanam sawit, rupanya sawit itu 4 ke 50%, lebih 50% dah tak boleh ditanam. So nilai tanah tu turunlah. Rosok nilai. Kat Riau Jelekut, saya tak ingat tu. Faham tak? Sebab dia beli lebih daripada harga pasaran. Dia ada dua, mungkin tos. Satu, ada aset yang dia beli lebih daripada harga pasaran. Satu, dia beli pada harga pasaran. Tapi lepas itu, rupanya aset itu tidaklah bernilai sebagaimana yang diorang projectkan. Dia turun. Dia turun teruk. Saya ambil contoh, tuan-tuan. Dia buat hotel tabung haji dekat Kuching, Sarawak. Dekat depan airport tu, kalau tuan-tuan perasan, keluar airport dekat airport Kuching, dia ada satu hotel. Sekarang ni hotel tu diambil alih oleh kerajaan negeri, but I don't know apa yang berlaku lepas tu lah. Hotel tu antara hotel yang mana
Dia orang buat dah jadi satu nilai, tapi kemudian dia tak boleh run. Itu antara hotel yang mana dia punya nilai dia jatuh. Jadi itu dipanggil rosok nilai daripada aset patutnya. Bila dibeli tanah, dibina bangunan, naiklah harga kan. Tapi bila turun, rosok nilai itulah yang dia orang bukan petikai kan, yang berlaku. Okay. Rajin ni, nak sedap-sedap ni, tak apa. Bagi dia. Copy paste. Jadi dia ramai juga interview saya ni. Okay. Is Roberto Carlos masuk Islam highlight semata-mata? Biarlah dia. Kan, Zahira Zahira, dia nak masuk Islam ke tak masuk Islam ke. Saiful Anwar kata, tak logik tanah susut nilai. Logik Saiful. Contoh, saya bagi contoh. Di dalam RCI, kalau Saiful baca, ada satu tanah tu dia beli, again I think kat Indonesia juga, dia beli tanah tersebut pada harga, saya tak ingat berapa, pada satu jumlah harga. Later, bila dah siap dia dan sebagainya, rupa-rupanya bila tukar kerajaan, I think Indonesia tukar kerajaan, tanah itu tidak dapat kelulusan, kalau kat kita ni DEA, Department of Environmental. So DEA kata tanah itu tak sesuai, itu adalah tanah hutan reserve, tanah hutan simpan. Jadi bila tanah hutan simpan, memang tak ada nilai lah lepas tu. Tak boleh nak bangunkan apa-apa. Faham tak? Apa lagi? Komen. Okay, so duit tu hilang begitu saja ke? Itulah dia. Bila rosot nilai, kita tengoklah ada UMNO punya, Aziz Rahim punya argument. Dia kata, masa akan datang nilai aset tu akan naik. Betul, to some asset. Tapi kebanyakan aset dia tak akan naik lagi. Itu satu contoh yang saya bagi tadi lah. Ada satu lagi contoh, dia orang beli satu saham. Dia ada put option saham tu. Saham tu dia beli, contoh lah, harga RM10. Lepas dia beli saham tu dia ada put option. Maknanya kalau saham itu diwajib dibeli oleh penjual itu balik, dia kena beli balik saham itu dengan harga RM10 paling minimum. Dia ada satu put option. Tapi saham itu turun sampai 30 sen. Ni contoh saja. Jadi dia tabung haji tuntut lah, kami nak balik duit kami RM10 dia tu. Boleh. Okey, boleh tak kamu bagi dulu share kami tu? Dia pun tabung haji transfer share, duit tak bagi lagi. Isu ini masih panjang. Untuk pastikan maklumat macam ini terus sampai kat korang, tekan butang subscribe dan aktifkan lonceng sekarang. Dah transfer share, duit tu tak bayar, tuan. Okey, saya bagi satu lagi contoh. Masa tabung haji beli saham FGV. Masa tabung haji beli saham FGV, berapa harga? Siapa tahu? Ada saya dah masuk berapa kes tabung haji lagi. Okey, masa tabung haji beli FGV, saham masa itu berapa ringgit? Income Branches Saksana, betul. RM5, betul Intan. RM5. Cuba cek sekarang saham FGV berapa? Tak boleh block, saya tak boleh block. Kalau block, view saya akan turun. Kalau sekarang ini harga saham FGV berapa? RM1? Dia listed, betul. Dia listed, tapi dia RM1 berapa? Kalau dia beli pada harga RM5 pada tahun 2013, 15 itu 1 bilion Kalau sekarang saham tu RM1, berapa rosot nilai dia? Boleh naik lagi tak? Saya tanya ni. Hilang ke tidak duit tu? Itu contoh paling jelas lah. Luzam kata cong lebih. Okey lah, kita buat Luzam naik. Saya cong lebih ni. Okey. Paper loss. On paper loss. Duit dah transfer, paper loss tak paper loss. Habis dah. Melainkan katakanlah FGV naik satu hari nantilah. Katalah tak tahulah bila, kalau naik. Kan? Kalau naik, kalau tak naik. Kan? Cong lebih ni. Saya buat naik lah Luzam ni. Sukuk tu kalau tak mau bayar macam mana? Sini boy kata. Ini soalan yang paling besar. Sebenarnya. Saya nak jawab ni pun tak boleh. Sini. Sebab tabung haji ni dijamin oleh kerajaan. Suka atau tidak, kerajaan kena bayar. Kalau sukuk tak boleh bayar, kerajaan kena berhutang lah. Macam mana pun dia kena bayar.
Tak boleh ni, tak ada dalam jadual. Tak ada dalam jadual. Felda tak boleh listing. Dia kena beza Felda dengan FGV tu. Dia bukan Felda, dia FGV. Bayar dengan duit rakyat. Itulah. Dia bukan Felda, dia FGV. Dia different lah tuan-tuan. Felda dengan FGV ni dua company yang berbeza, dua entity yang berbeza. Macam juga Datasonic dengan NextG kan. Aduh, ketinggalan zaman lah Faizal Bakri. Kenapa Lim Guan Eng is jual aset tabung haji? Aduh, dia jual pada siapa? Ni tak baca, jenis tak baca RCI ke apa dia ni? Pakar ada cakap better bayar berperingkat dari sukuk 7 tahun sekali. RCI itulah cakap. Sebab dia macam ni, bila dia dah diterbitkan sukuk, dia bond dia hutang tak hutang. So dia ada tarikh dia. Okey, tarikh tu you kena bayar, you like it or not. Bayar berperingkat ni, melainkan dalam sukuk tu ada jadual pembayaran tu boleh lah. Tapi kalau tak ada jadual pembayaran, contoh kan, tempoh matang bagi sukuk siri 1 adalah tempoh 7 tahun dan dia kena bayar 4% pada tahun ini, Julai 2026. So kena bayar juga kan. So tak boleh nak kata apa. Semua peneroka pada waktu itu diwajibkan beli RM800. 4,000. Sekarang kerajaan bagi 1,300. Ambil kau. 800 unit, sorry. Bukan apa. 4,000, betul Intan. Betul. Saya ingat lagi masa tu. Macam mana kami tak setuju kan. Yang sibuk RCI kenapa? Kau orang PKR ke? Muslisu tanya. Alah, tak boleh nak panggil dia lain. Yang sibuk pasal RCI kenapa? Kau orang PKR ke? Kenapa orang PKR je kena sibuk pasal RCI? Orang Islam tak sibuk. Kau simpan duit dalam tabung je. Kau orang PKR? Kau orang PKR ke? Adakah tanah tabung haji yang susut nilai dijual? Tak. Saiful. Setakat yang saya baca tak ada lah. Kerajaan tanggung. Paling-paling pun restructure. Tabung haji ni dah bermasalah. Tak boleh kebubar je selepas yang terlibat didapati bersalah. Boleh bubar tapi kena bayar balik lah 70 bilion. 70 bilion. Kena jual semua aset, bayar semua liability. Sebab itu sekarang bila liability melebihi aset, kena bayar liability tu. Duit 70 bilion tu tak cukup dah. Duit pendeposit tadi 70 bilion nak bagi balik kepada pendeposit tu tak cukup. So macam mana? Nak cari macam mana? Kan? Is apa jadi aset UIJB sekarang? Ada untung setakat hari ini? Kartik tak. Okey, saya sarankan tuan-tuan pergi tengok live Rafizi Ramli Jumaat lepas. Dia ada sebut 1 jam lebih dia cerita pasal UIJSB sekarang. Lepas 2022 dia beli akaun dia. Panjanglah kalau saya nak cerita. Okey. Pendeposit ada limit ke untuk menabung? Tak ada. Untuk makluman tuan-tuan, pendeposit di dalam tabung haji 3% pendeposit memiliki 50% simpanan tabung haji. Saya ulang 3% pendeposit tabung haji memiliki 50% nilai simpanan dalam tabung haji. 80% pendeposit memiliki balance, I think about 40% macam tu. Balance tu yang balance tu. Kalau pendeposit sepakat tarik balik simpanan, tabung haji akan bankrupt ke? Zaira, tak. Sebab dijamin oleh kerajaan. Ini masalahnya tu. Sebab dia ada akta tadi ni. So kerajaan kena tanggung. Dia mungkin bayar-bayarlah macam 1MDB. Bayar 10, 20, 30 tahun. Kan?
Apa penyelesaian untuk tabung haji? Yang pertama sekali, tangkaplah orang-orang yang bertanggungjawab, terutama. Yang kedua, UJSB tu sendiri kena reform. Sekarang ni Anwar Ibrahim tak tengok pun UJSB tu. Apa komen tuan? Siasatan tabung haji patut disesat sehingga sekarang, bukan berhenti 2018. Ini seorang lagi, the greatest Sheikh Empire ni. Bukan nak marah awak lah. Awak tak baca RCI tu? RCI tu sampai 2022. Dia bukan sampai 2018. Dia melihat sekali zaman PH 1.0 dan zaman Muhyiddin Yassin. Bukan sampai. Kenapa tak buat sampai sekarang? Sebab dia berhenti sampai 2022. Itu je. Kan? Ini soalan bagus. Bang Is, adakah kita sebagai rakyat Malaysia sekarang kena tanggung tabung haji? Ya, bukan sekadar kita orang Islam. Orang bukan Islam pun kena tanggung. Orang bukan Islam pun kena tanggung tabung haji. Sebelum ini, tabung haji ni hanya orang Islam je yang letak, yang enjoy. Tapi bila berlaku keadaan sekarang, sukuk tu yang kena bayar sukuk tu duit cukai. Duit cukai. Kenapa sekarang baru isu tabung haji tu dikeluarkan 4 tahun simpanan? Sebab dia nak puaskan hati UMNO. Dia tak nak sakitkan hati UMNO. Sama dengan LCS. Biasa government spend untuk minyak 13 bilion ringgit setahun. Sekarang dah mencecah 45 bilion. Mana nak diem je? Betul, Syah. Sekarang ni bukan 45 bilion. Saya rasa untuk last saya check dengan Fahmi hari itu, kita punya subsidi kita mencecah 80 bilion. Subsidi saja tau. Subsidi saja 80 bilion. LCS dah senyap ke? Tanya Anwar Ibrahim. UMNO parti pengkhianat Melayu kerana menyokong Puan Tegak. Janganlah. Zulkifli, kita boleh berbeza pendapat, tapi jangan melaknatullahkan orang lah. Itu bukan kerja kita. Okay? Tak elok macam ni. Kalau kerajaan lingkup finance macam Sri Lanka, apa jadi tabung haji, bos? Habis. Tak boleh buat apa. Tuan-tuan pernah dengar ni dulu, skandal PKFZ? Pernah dengar skandal PKFZ? Ataupun Pewaja Steel 1 bilion lebih? Ada dengar tak? Apa jadi? Semua sapu bawah kapet. Itu yang akan jadi pada tabung haji. Sukuk itu dibayar ke tidak? Dia hanya dibayar 500 juta ke 900 juta, saya tak ingat berapa. Yang lain di roll balik, ditambah balik sukuk menjadi sehingga 10 tahun 2032. Itu jawapan dia Anwar Maisa. Maknanya sukuk itu dia orang tambah balik hutang dia tambah lagi masa dia. LCS akan PMS gunakan sebagai bom kedua jika UMNO masih melawan, Tony kata. Dah lambat dah. Tak boleh nak kata apa. Ling Leong Sik, Datuk Dr. Ling Leong Sik. Dan juga Pewaja Steel. Ingat tak Pewaja Steel dulu, bawah Mahdi? Sama lah. Patut kerajaan hutang kosong. Wak Doja, tak ada istilah hutang kosong. Tuan-tuan tahu tak, hutang Singapura lebih daripada GDP dia, tetapi hutang dia lain daripada hutang kita. Eric Chia, betul. Buku. Tak adil lah, bukan Islam mau bayar juga. Macam mana? Adakah perlu RCI baru selepas 2018-2026? Razi, RCI itu sampai 2022. Ini saya ulang balik ni, berapa kali saya nak ulang. RCI ini sampai 2022. Kalau nak buat RCI baru 2022 sampai 2026.
Itu kalau you all rasa ada sesuatu hengki-pengki, desaklah kerajaan baru nanti buat RCI. Tak ada masalah, boleh je. Kata USB dah ada aset dikembalikan. Betul. Yang dikembalikan kepada tabung haji itu bukan tunai 900 juta ke, saya tak ingat berapa. Itu adalah aset. Saya cuma heran macam-macam skandal tiada pun didakwa kecuali 1MDB tu. Macam dendam. Sebab 1MDB memang betul-betul dia cari culprit. Yang kes-kes ini dia tak betul. Dia macam kawan-kawan. Sukuk ada kaitan dengan kos haji? Tak faham soalan. Satu soalan tu, adakah UMNO, kalau UMNO dengan PH di Melaka nanti isu hilang begitu saja? Oh, mungkin. Mungkin. Okay. KWAP 200 juta, itu cerita lain kalau saya nak bawa cerita lain. Nak kena keluar ke duit tabung haji, saya sarankan keluar je lah. Ni saya sarankan keluar je tuan-tuan. Letaklah dekat tempat lain. ASB lagi better. Sebab tabung haji sekarang tak bagi pulangan tinggi pun. Saya sarankan keluar je. Cuma bila keluar kan, tuan-tuan punya peluang untuk nak pergi haji tu kurang lah. Tapi kalau tuan-tuan rasa, yelah, nak peluang itu stay lah. Tapi kalau ada duit tu banyak sangat, tuan-tuan rasa boleh pergi sendiri, tak payah ikut tabung haji, keluar lah. Zahid gaduh dengan Anwar tu. Zahid gaduh dengan Anwar. Fakta dah depan mata, terpulang pada korang untuk nilai. Buka ruang diskusi di komen dan kita jumpa di analisis seterusnya.